سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا يا رب العالمين. Berkata Syekh Muhammad Ali Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Dan seperti jazam majusi dengan dua Tuhan, yang pertamanya asing ia dengan mengerjakan kebajikan, namanya Yazdan, dan Nur yaitu Allah. Kerana itulah kekekalan mereka itu menyalakan api. Dan yang keduanya asing ia dengan mengerjakan kejahatan, namanya Ahurman. Namanya Ahurman. Dan Zulmah yaitu syaitan. Telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah. Betapa ia menuduh dengan mengadakan yang tiada ada. Jadi kita ni duk bahas berkaitan dengan apa? Makrifah. Makrifah dengan makna kata kita fikir dalam hati kita tu kecak 100%, tak ada gonye, tak ada ragu-ragu, tak ada zezeh, tak ada wahai, tak ada. Lepas tu benda hak kita fikir kejap pula kena dengan hak semati, betul hak sebenar. Lepas tu serta ada dalil. Itu panggil makrifah. Berarti nak panggil makrifah yang kena 3 perkara. Pertamanya kena pergi kejap. So yang keduanya kena hak semati. Kena dengan hak semati, kena hak sebenar. Yang ketiga kena ada dalil. Baru panggil makrifah. Kalau tak cukup dah salah satu daripada 3 tu ia tak panggil makrifah. Supaya dalam musannaf kita misal lah. Seperti jazam majusi. Orang majusi ni dia pergi kejap. Kejap dah dia pergi. Dia pergi kejap. Tak gonye, yakin. Mana dia pergi? Dengan 2 Tuhan. Di isi majusi ada 2 Tuhan. Mana 2 Tuhan? Yang pertamanya, yakni pertama ada 2 Tuhan tu. Asing ia yang pertama, yakni Tuhan yang pertama tu. Dengan mengerjakan kebajikan. Hak mula-mula ni satu paut dengan hamba buat amal kebajikan. Berarti Tuhan ni duk pahala. Tuhan ni duk kira, duk kira nak cedek syurga. Nama apa Tuhan ni? Yazdan nama dia. Yang itu. Nama Yazdan. Yang nama pun nama. Buat nama anak makan. Bardan tak apa. Buat nama anak dia. Ini dan molek je sudah.
Apa nama Tuhan manusia lah. Tahu mana deh, kadang kita ni masa nak nama kelak-kelak kan. Nama Muhammad Ahmad ni ramad dah. Nah, tak si Abdullah, tu apa ramad dah. Nampak ia sedang, comel. Boh nama tu Asia. Apa kena Tuhan manusia tu? Ingat lagi nama apa? Dan Nur, nama Tuhan dia ni, iaitu Allah. Kena tahu Allah, Tuhan manusia. Mana kata yang sedang ni Tuhan hak duk cedek sebelah amal kebajikan. Berarti kalau hamba duk buat amal kebajikan, Tuhan hak nama yang sedang dan Nur ni lah duk cedek-cedek, duk wi pahala. Hak tu pegangnya dia. Kerana itulah berkekalan mereka itu menyalakan api. Sebab itulah kita kata waktu boleh majusi ni kena bakar api. Yang lulu. Kita katanya majusi ni semua api. Bukan semua api hak semua. Hak semua dia semua Tuhan nama yang sedang ni. Tapi api itu sebagai wasilah, jalan ni. Untuk wisata situ kena ada api. Habis majusi ni api. Lambang dia api. Supaya diparisi sebelum nak bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu diparisi di istana dia. Istana Gajah Kisra. Gajah Kisra di Parisi tu nyala api beratus-ratus saya tak hemu. Tak mampu. Tapi bo male Nabi Muhammad beranak male tu bah mampu. Kejut dia. Jadi catat jarah katanya tak pernah orang duk kiling kalau tak bisa tengok lagi api mampu. Tiba-tiba api tu nyala tu mampu. Male Nabi kita beranak. Bah mampu. Kejut. Sebab apa? Sebab api ni jadi lambang dia. Tu mula dia bukan kejap tu. Dan keduanya Tuhan hak dia kedua. Asing ia dengan mengerjakan kejahatan, hak ni satu paut dengan apabila hamba ni tu dia buat benda maksiat. Maka Tuhan ni pula cara. Jadi dua Tuhan lah. Tuhan cara amal kebajikan so, Tuhan cara buat maksiat so. Hak nama maksiat nama apa? Namanya Ahurman ataupun Aharman. Ada macam itu. Dan zulmah. Mana gelap? Iaitu kena apa? Syaitan. Telah dilaknat akan mereka itu, iaitu syaitan oleh Allah Ta'ala. Betapa ia menuduh dengan mengadakan yang tiada ada. Ini soalan ni. Apa boleh kau ia tuduh yang kedua ni? Tuhan yang kedua ni kau ia tuduh. Apa kerana duk gaduh buat amal duk cara amal kejahatan. Pasal bukan kejahatan ni. Dua-dua Tuhan ni di sisi manusia dia kejat. Kita kata yakin. Tak kena dah mengerti. Jawab ya tak. Tak kena dengan hak mengerti. Sebab hak mengerti Tuhan so ya. Tidak berbila. Tiba-tiba kita Tuhan dua. Maka tak panggil makrifat. Dia tak panggil makrifat. Supaya buat kita buzar. Buzar dia pergi apa? Tokong. Patung. Semualah patung. Kejap dia pergi tu. Dia mau kita kadang-kadang dia tak beza mana pra mana put. Kalau kita tanya orang dia mu agama apa, dia tak kerti beza. Mu put ke pra. Kok Yahudi. Kalau kita jalan kapur tu kadang-kadang ada tokong di luar rumah. Rumah pagar pada ada tokong dia. Ya pergi kata tokong dia jaga ya, kumkrong. Dia tu kumkrong dia. Orang nak buat popok nampak tokong ni dulu. So hak so lagi tak ada. Tak ada. Jadi tokong ni duduk dalam rumah, duduk dalam tempat. Kadang-kadang tak ada langsung dalam rumah. Duduk dalam wak ni. Semacam. Jadi dia ayat kata mohita ni hak semua tokong tu bukan put saja dak. Namanya put tapi hakikat perang. Buat apa dia itu? Kerana put ni ia tak ada
Tak ada bagi kelah. Kalau kita baca di kitab dia, puk ni Buzai dah, tak ada. Buzai tak bagi kelah. Dia tak bagi concan rakyat dia. Kalau hok bagi kelah ni perang. Mung fahmo, duk fahmo. Aku fok bakal ni. Ha lagi kata. Fok aku kuku. Ha. Fok aku wewe kata. Ha fok aku raja. Duk fok aku raja. Fok mu fok aku ambo, duk fok ambo. Ha jadi kelah. Perang. Pak kita tengok ternyata mau kita ni perang. Boyok orang dia tak erti. Orang Yahudi tu. Duk baca kitab, tak sopo lagu lain. Ada saya ada sebuah kitab Pak Tabido. Duk baca tak sopo. Nah, cara pergi dia tu lagu lain. Ternyatanya kalau tak kong kat luar tu mungkin put tu perang. Kalau kita lalu kapus ye, tak kong lu di bawah mosing. Dia naik rumah lukit. Nah, kita buat tidur itu perang. Banyak lagu tu. Tak lupa. Pasal tanya mu agama put. Kalau yang tak orang Yahudi pun jahil juga tentang agama. Orang Yahudi dah tak erti. Betul tak tuli. Berat. Kita orang Islam tak boleh hadir gitu. Berat. Lebih bab tauhid. Ya kena makrifah, kena wirti. Tak boleh duk turut tak tuli tu. Dah pergi kejap. Kena ngak sungoti serta ada dalil. 3 kali. Dan keluar dengan kata musannif itu dengan dalil. Sebut kata dalil tu. Jadi nak panggil makrifah satu perkara lagi kena ada dalil. Kalau tak ada dalil tak panggil makrifah. Dia keluar tu baik ke apa? Jazam pergi kejap. Yang muafakat dengan hak kena dengan hak sungguh. Dia pergi kejap kena dah hak sungguh. Tetapi tiada dengan dalil. Dalil tak ada. Nemo tanya kata mana Tuhan kuasa? Percaya tak Tuhan kuasa? Yo. Tuhan kuasa sungguh. Kejap Tuhan kuasa. Nemo mari wak. Dia tanya-tanya pun tak ada gonye apa. Tetap Tuhan kuasa. Nah, kena dah. Kejap dah kena hak senguti. Dua. Tapi so ya, dia tanya mana dalil? Muceh kata mulut kejap Tuhan kuasa. Aku turut ya tu. Turut okey. Aku turut tu aku. Aku turut ustaz tu. Aku turut bapa tu. Dia tak panggil makrifah. Sebab apa turut okey. Dia tak boleh. Ya kita bab tauhid ni dia tak boleh kekal dengan turut okey. Turut okey mula tak apa. Kita duk ngaji kan. Mula-mula tu tahap mula kita boleh di maaf syarat maaf. Turut okey, tapi tak boleh kekal. Yang gisuk kita dengan turut okey. Kena pandai kira sendiri. Kira sendiri dalil tu. Maka dinamakan dia kan orang hak pergi kejap ni. Pergi kejap dah kena hak sungguh dah, tapi tak ada dalil. Nama apa? Taklid nama dia. Tiada dinamakan dia makrifah. Tak panggil makrifah lagi. Dia panggil taklid. Taklid ni apa? Habis dia kata dan arti taklid itu. Gapo ana taklid? Taklid bahasa Arab. Bahasa kita gapo? Bahawa mengikut seorang akan lain orang pada perkataannya atau etikanya. Kita turut orang lain. Dia turut orang lain. Mana dalil kata Tuhan kuasa? Tu bapa tu kata. Mana dalil kata Tuhan ada? Ustaz tu duk royak. Mana dalil kata Tuhan dengar? Orang tua duk kecek. Dia main gitu. Jadi kita sana kok orang. Turut orang. Kejap je orang. Dia kejap. Kena dah ngak sungguh. Tapi bawa pergi tanya, turut orang. Duk turut orang. Dan tiada ia mengetahui akan dalil. Tak pandai. Dia mau tanya, tak nak ya oleh.
Macam mana? Cuba royak Cuba royak boleh kata Tuhan ada dah. Mana tanda? Tahu bapa tu duk royak. Duk mana betul. Tahu ustaz tu duk mengajar. Nah, ataupun orang tua aku duk royak jak budak lagi. Jak aku lalu kita royak Tuhan ada. Aku pun kerja gitu. Duk tunggu orang lagu tu. Maka orang lagu ni kali duk kekal lagu tu, dia tak panggil mak dia. Tak lepas lagi tutup tersyarak. Mana tutup syarak duk ada lagi, tak lepas lagi. Kena mengaji lagi. Sebab apa? Tak panggil makrifah lagi. Maka adalah taklid pada ilmu usuluddin itu haram. Ingat molek. Turut orang semata-mata dalam ilmu tauhid atau ilmu usuluddin ni haram. Turut mula-mula kita ngaji tak apa. Kita orang mula nak ngaji, baru nak kena ilmu. Dia masa dia kena turutlah orang ngajar kita tu, turut kita. Tapi jangan kekal betul. Jangan sudah gitu. Mana kata kita ngaji pak, turut yak cara mikir dalil. Kita pun kena buat dia lah. Supaya kita kalau kita banding kat kita ni duk makan dah. Kita jangan kena jawab dia atik. Supaya kita duk podok makanlah orang buat semua. Ni mau tak kena kok. Lah jawab dia atik. Kita jangan sudah dengan duk makan orang buat kita semua. Kena banyak buat dia atik. Ya, tak sedap. Kena buat dia atik. Sebab tu nak orang kata bab tauhid tak boleh sudah dengan turut orang. Walaupun kena. Kita turut tu kena. Tak ada silap dah. Tapi tak sudah. Kena pandai buat sendiri. Kena mikir sendiri. Tadi ayat cara insya-Allah. Tak payah ni. Dia payah. Kalau banding dengan waktu jam masuk payah waktu jam ni. Kalau nak banding dengan waktu jam lah. Dengan kita reti dalil akidah ni masa payah waktunya lagi. Kalau nak banding, mana hak ni tak payah ni. Supaya nak kita lepas fardu ain ngaji ilmu tauhid ni, nak reti dalil. Cara kita buat sendiri tu ulama buat garis dah. Ni fikir lagu ni. So 2 3 insya-Allah. Ya ada huraian tak ada hana. Jadi ulama kata taklid pada ilmu usuluddin itu haram. Tiada harus tak boleh. Kok ana ni? Yakni sudah. Haram di sini haram makna kekal gitu. Suk gitu. Ada permula tak apa. Apa kita kan mula ni. Tak apa lagi di maaf. Jangan sudah. Ada pun taklid pada ilmu fiqh itu. Bab masalah fiqh. Kita semaya, kita puasa, kita buat haji, kita nikah kahwin, kita katanya wajib fardu ain. Ni masalah fiqh wajib kena turut fardu ain. Tiap-tiap orang kita ni wajib kena turut dia. Turut salah satu pak mazhab yang katanya seperti kita taklid bagi salah seorang daripada imam yang 4 mazhab. Mana wajib bagi kita pada masalah fiqh. Masalah kita nak semaya, nak puasa, nak keluar zakat. Kena wajib, kena turut salah satu 4 mazhab. Wajib. Sebab apa boleh tu? Sebab kita tak pandai nak upah dalil. Tak pandai nak upah dalil. Sila kita kata mazhab Syafi'i katanya sapuh pak itu salah satu fardu wuduknya sapuh pala. Sapuh tahu mana? Stek pada. Lepas kita turut dia. Pas yuk kok mana dia kata gitu. Yuk ya dalil ayat Quran ya hurai Kerana apa? Kerana mereka ni siapa? Panggil mujtahid mutlak. Allah Taala bagi keistimewaan dia. Mana kata ia perlu tak faham ayat Quran saat itu, kalau dia kena dengan kehendak Allah Taala boleh pahala dia 2. Kalau dia salah boleh juga pahala. So makna mereka ni duk fikir bab masalah hukum tu boleh pahala dengan pahala.
kena boleh dua, tak kena sah. Pahita orang tak sampai situ. Wajib kena untuk mereka tu. Sabit tu, kalau ada seru, ada perkataan lagi, kita ni kena turut Nabi. Dah. Turut gapo pak mazhab. Ime pak mazhab berdosa seperti tu sebab kita. Aduh, dia banding. Ya ada orang kecek tu. Jadi seolah tu orang kecek tu takabur tu. Apa boleh takabur? Seolah tu yang ambil dia ni sama dengan Imam Syafi'i. Ada kamu. Yang ambil diri dia ni. Hidup setara dengan Imam Syafi'i. Aduh. Kalau dah kata Imam Syafi'i dosa juga. Kita berdosa. Imam Syafi'i berdosa. Pada tu apa Imam Syafi'i? Tu Nabi selalu sini. Oh, jadi rangok betul. Tu. Oh, hak tu tak khabar, tak kenal diri tu. Orang tak kenal diri tu. Dah. Kalau orang tu orang tak kabur. Dia buat dia ni serupa dengan Imam Syafi'i dah. Kita kecek gitu, kita ingat apa ratus ribu deh. Tanya tu. Lepas lo kita ni ada berapa ratus ribu. Bukan ratus ribu, bukan 100 tak, ratus ribu. Saya tak ada. Mana ada 1,000 mana saya cek. Kalau buat jawab tu pada Imam Syafi'i beratus ribu ingat. Pak kita ingat 40 dia ingat tak? Arba'in Nawawi tu. Oh, Nabi kata dah. Ia buku perasaan ni ia bahaya. Dah. Sebab email Pak Mazhab ni luar biasa dah ni. Oh ni, mereka ni. Quran dia ada dah nak cek dah. Lepas tu cara faham Quran pula yang ada kaedah macam-macam tu. Oh, kita tak sampai di situ tu. Lepas tu hadis pula beratus ribu ingat. Oh, Pak kita 40 hadis tu pun. 40 hadis Arba'in Nawawi tu pun. Tu kata ke mana hadis satu dia dua apa? Jauh. Tapi tu wajib bagi kita kena turut salah satu pak mazhab dalam kita nak buat amal ibadat. Dah. Ada pun ilmu usuluddin hare turut kena buat sendiri. Sebab hikmat Tuhan bagi akal kita untuk fikir ni, untuk fikir hak kejadian Tuhan, hak kekuasaan Allah Ta'ala, hak kebesaran, hak kita tengok kena pelik-pelik Tuhan jadi. Bahawa kita fikir tu timbulnya sifat takwa. Itu hikmat Tuhan yang diakal kita. Kalau kita duk turut orang, kita bak tauhid duk turut orang mana luput hikmat Tuhan yang diakal pada kita. Sebab tu hare turut orang dalam bak tauhid. Ada pun bab fiqh wajib turut. Sebab apa? Sebab kita ni tak ada. Otak kita tak ada. Nak kelah. Nak pergi perlah ayat Quran tu. Oh, tak ada. Habis tu wajib salah satu pak mazhab. Apa boleh kena salah satu pak mazhab? Sebab pak mazhab ni ia ada tali sanad hingga sampai Nabi SAW. Dia tak utuh. Ada pun mazhab lain lagi. Yang mazhab kalau tunggu masuk timur mazhab, masuk tabi'in. Kita kata dah. Mula di Abu Hanifah, bukan Abu Hanifah. Mula di mazhab Zaidiyah, Syiah, mazhab Zaidiyah, mazhab Ja'far. Tu. Dulu pada 4 mazhab lagi, tapi 2 mazhab tu jadi putus. Tak ada orang bawa. Mati tu anak murid tu tak ada biar uang. Anak murid ada biar uang. Lepas tu putus. Mari timur belakang ni jadi tali sanad jadi putus. Ada 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ni dia tali perata sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu musannif kita kata kalau turutlah salah satu pada 4 mazhab. Tapi mohita buat kena dah. Mohita ni Syafi'i so tak apa dah. Dia tak senya kadang-kadang kita ngaji ni. Jadi make hak kita katanya make hak mudah dari satu-satu masalah pada tempat semaya. Mbak semaya ni cara mudah make semaya mazhab itu. Cara make semaya mudah. Mazhab lain tu dia payah. Jadi halusi.
Bak batal semaya pula kita ambil mazhab Malik. Apa? Mazhab Malik tepuh erti no tak jatuh. Kita kata dah. Di semaya pula di ambil Hanafi. Jadi berjalan apa? Hanafi ni gegaknya kali tak apa. Kekuk sosak tu lah. Kayak apa? Pecek tak bosok. Apa mazhab Hanafi? Mas Bila ni? Mas Syafi'i semaya halusi. Tapi semaya yang mudah. Lepas tu batal semaya pun mudah jatuh. Semaya halusi. Tapi mazhab lain tu jadi ada lebih kurang. Pas kita lebih mudah. Ambil semaya Syafi'i. Batal wuduk ni kita ambil Maliki. Buat semaya Hanafi tak pakai malam betul. Waktu boleh tak pakai. Kita kata, boleh kita semaya. Contoh, kita semaya pak kita semaya mazhab Hanafi. Hanafi ada cara dia. Ambil semaya pun ada cara dia. Batal wuduk pun ada cara dia. Tiba-tiba kita semaya mazhab Hanafi. Ulama Hanafi kata mu semaya ni tak sah. Apa? Wudukmu tu tak sah. Sebab wuduk ambil air semaya tek. Hanafi kena separuh. Setengah kepala. Bagi kita ambil semaya Syafi'i. Bagi kita semaya Hanafi, ulama kita semaya tak sah. Sebab apa? Wudukmu tak sempurna. Ada. Jadi kalau kita ambil lagu tu tak pakai ibadat kita. Jangan ambil hak mudah-mudah. Dia ambil standar dah. Mulai pada wuduk hingga sub wisalah. Misalnya kita nak mazhab apa? Syafi'i kita nak maya. Ambil wuduk, sub sampai wisalah. Kalau kita nak mazhab lain, apa suka? Kita nak mazhab Maliki, orang taklid jiwa umrah dah. Bagi buat umrah dah. Kita buat umrah haji. Kalau kita pakai Syafi'i mal, tawaf tak sub, malah tunggu tak usah. Tak usah Abdullah. Tak sub kita tawaf. Apa? Kau duk ambil semaya tu, buat nak tepuh hati tu. Mah ambil semaya. Tak ada nak buat lagi, tepuh. Apabila turut, bila ni cukup, malah tunggu tak usah. Pas jalan keluarnya pun, carilah mazhab, hak kata tepuh hati tu, semata tepuh itu tak kata. Mazhab apa? Maliki. Maliki tu kena ambil habis-habis. Jangan ambil sekerak-sekerak. Ni kita ambil Maliki. Nak ambil besok sampai mas semaya kena reti semua tu. Kalau tidak apa? Takut tak sah. Namun tadi mazhab Maliki kan tak sepenuh mu ambil semaya. Siap. Dah. Jadi bawa kita ambil semaya, bawa kita nak pakai batal hak Maliki, jangan ambil cara Imam Syafi'i. Sebab tak sah. Kena ambil cara Maliki. Letih cara Maliki. Jadi ambil cara Maliki ni halusi. Jaruk ni kena dia bau ni fish. Rambut stepan tu. Jadi kena rosok. Seolah tahu tak sana kalau daki dia tu habis. Kena rosok. Dia sungguh kaki rosok. Bukan sebab kita sering celup lepas Allah. Tak lah. Tak sah. Kena rosok. Sebab rukun wuduk dia tu dia kata es terosok. Bahasa kita Syafi'i sunat rosok. Tapi kena ambil itu, kena ambil hak ya. Barulah tak apa. Dah. Lepas tu tunggu esok. Dia tak apa. Bukan tak kena, tapi kena cara-cara. Dia tak lari pada Pak Mazhab tu. Hak tak sehnya, kita dakwa nak tuk Maliki. Tapi bagi Ismail mazhab Syafi'i. Abah pala teh. Bak kita dekat buat amal betul Bagi tepuh ngak reti ni mata mu jatuh dari semaya tak apa aku taklid Malik. Betul. Taklid mulut tak ada. Yang nak taklid ngabuat. Faham no? Taklid mulut tak ada. Di mata saat ni aku tengok mu ambil semaya sapu. Apa tek palau. Mu jatuh dah semaya tepuh ngerti no saat ni. Tak apa aku taklid Malik aku tak usah royak. Tak usah royak tu taklid Maliki. Tak usah tak ajar. Royak saja tak ada betul. Nyanyi nak makmum. Dia kena ngaji cara ni. Nak taklid satu mazhab tu. Dia kena ngaji cara supaya kita mazhab Syafi'i kita ni lah. Jadi kita ngaji cara mazhab Syafi'i kita. Jadi hawa kita duk kali Syafi'i ni biasa. Mazhab nanti lupa. Jadi kena ngaji cak-cak supaya poso ni. Poso lagi karate ni lah.
Ya, mungkin serupa, ya ada lebih kurang ya. Semua empat mazhab tu. Pemazhab kita ni niat kena nak malam. Tak, kalau kita ngaji dah. Pahala kita pergi lupa, buat mana? Kalau kita pergi lupa, kalau kita tahu, kena kodoh lah kita ni. Kalau hak itu, tapi apabila kita buat amal ni, dia ada jalan keluar. Cara nak ukar, mana? Kita niat malam mula-mula. Baru kita tahu kata, esok 1 Ramadan. Malam ni, waktu ngorek malam ni, kita boleh niat sebulan. Boleh niat. Sebab waktu niat ni malam, boleh tak? Lepas banyak ngorek, niat ada sebulan. Berarti sebab apa kita cedek, takut hari mana kita lupa niat. Jadi tak ada kodok. Tapi ingatnya baik. Hari mana kita lupa niat, hari tu kita tak boleh bakar batal Imam Syafi'i. Kena bakar batal Imam Malik. Sebab kita tak niat kita kena jaga batal Imam Malik. Ini mana ngaji? Yang ni demi batal Imam Syafi'i. Kita tak niat hari ni. Malam kita tak niat. Tiba-tiba kita, aku ni ingat kata ni niatlah malam mula-mula. Makna puasa. Jadi kita puasa lah. Dalam kita puasa tu kita kena tahu batal Imam Syafi'i. Kena jaga batal hak Maliki. Gapo tak batal lagi dia. Takut batal puasa. Hang bakal tu sebab kita hari ni bukan Syafi'i kita Maliki. Hang ngaji. Tak lain takutnya kita pakai batal Syafi'i. Dah. Kita wasapa Imam Syafi'i makruh. Tapi Maliki tu batal lah. Contoh. Dalam mazhab Maliki ni keluar air galak, air mazi batal. Kita dah tengok Listino. Mereka muda-muda, kita tak bini lagi. Tengok dah. Tu baik air mazi. Kita tak, aku ni Syafi'i air mazi ni makruh. Tak apa. Makruh. Makna kata tak batal. Dah. Tapi Maliki batal. Kita tak tahu. Kita tak niat hari ni. Tak niat semalam. Kita bahasa aku ni Maliki dah. Tapi, tak ni. Kena jaga tu. Air mazi tu. Dia keluar air mazi, batal. Sebab kita buat pun dia terbatal. Kerana kita Maliki. Tapi Syafi'i, saya tak tahu. Pada makruh. Tu. Benda selit sepik tu. Dia kena kerti. Banyak perkara lagi. Kalau kita kata lupa pula niat. Malam mula-mula pun kita gaduh lah calon boleh kira kita calon lah. Bukan rasa kena lah di situ. Boleh kan rasa sambut rasa. Jadi ada kita lah ni. Bos sebut sambut rasa dah. Kedai mana weh? Ya semi sifu. Aduh weh semi sifu. Di mana-mana lah ikut mana-mana nak ajak kata ni kelong. Tak ada. Isak rasa. Lupa niat. Tak ada niat sebulan. Hak niat sehari kita niat. Tapi hak sebulan itu lupa niat. Hari 7 hari kelima kan? Lupa niat. Siap. Lepas lupa niat. Siap ni tak pakai lah. Hak sebulan itu lupa buat niat. Hari mula kita tak niat. Pan buat guna. Pakai Hanafi. Hanafi boleh niat ni tengok. Sebelum gelicir matahari. Tengok tu. Buat agama. Buat ibadat itu. Wah. Tapi ngerti lah. Yang ni buat ikut say. Mana kita juga agak pak. Kita boleh subuh. Tak ada orangnya sahur. Kita duk niat. So boleh malam. Kau sahur tu kita niat kosong. Tak. Boleh kira. Kejut ikut mana malam tu tahu. Tak aku sahur. Koci tak ada. Allahu Akbar. Kamu kembali awal. Apa boleh subuh. Siap. Mana buat mana? Niat tu dah. Hari ni aku kosong. Tapi hari tu ingat tak Hanafi. Kena gerti cara batas Hanafi pula. Kena ngaji lah kau. Barulah amalan kita gerti pun. Jadi tak ada kodok lah kita. Dia tak ada kodok lah aku dah. Tak ada kodok. Dia jalan keluar dalam belakang. Jadi 3 mazhab. Jadi hak kita buat Syafi'i lah hak kita ni. Takut lupa. Caklah minggu depan Malik akhir minggu depan nak kecek nak zakar sikit bab masalah niat puasa. Lepas tu batal-batal supaya kita ni jaga-jaga. Malik minggu depan akhir dah. InsyaAllah. Tu nak ayat kata taklid.
Kena pergi kena. Jangan luar taklid mulut. Tak ada buat, bukan taklid dah ni kena buat. Itu makna taklid sungguh. Bukan taklid, aku taklid dah Hanafi tapi tuai diri tu buat mazhab lain. Tak kena apa tu. Taklid betul dia panggil tak dikira. Dan bersalahan ulama pada iman habis. Kama dia pula orang taklid ni. Orang hok dak pergi turut orang. Bab tauhid ni dak turut orang lagi. Yang ngaji dah tapi dak turut orang lagi. Tak pandai nak kira sendiri. Lepas tu orang lagu ni nak kira ke mana ni? Orang pasal pergi turut orang. Dia pergi kejap, yakin. Tapi tak pandai nak kira dalil sendiri. Pak orang lagu ni nak kira ke mana? Maka musannif katanya dan bersalah-salahan. Mana selisih? Khilaf ulama pada iman orang yang taklid pada ilmu tauhid. Berarti seorang hamba dia dak pergilah dah. Pergi Tuhan ada, Tuhan kuasa, Tuhan sedia, Tuhan tak makhluk. Kena. Dia pergi. Kejap pula tu. Tapi nama tanya dalil, nak ya tak boleh. Aku turut baba tu, aku turut ustaz tu, aku turut itu aku. Ada main gitu. Imej orang lagu ni khilaf ulama. Dah. Kata setengah mereka itu ulama. Orang taklid itu mukmin ya. Orang taklid, orang pergi. Dah kena dengan hak semati. Kejap tapi turut orang ni boleh panggil dia ni mukmin. So pendapat. Dan setengah mereka itu ulama adalah ia kafir wa iyadzubillah. Hak ni berat ni, takut kena ni. Jadi setengah ulama katanya orang taklid ni, orang pergi kena kejap tapi duk turut orang. Kafir orang ni. Pas tu duk mayan pe. Kalau kena ulama ni nyanyo kita. Sebab kita ni bukan orang beriman lagi. Walaupun kita pergi kena dah, kejap dah. Tapi duk turut orang. Jadi nak uwe sifat tu orang nak uwe tak boleh. Tak pandai nak kira sendiri, tak pandai nak buat sendiri. Kau duk turut orang tu. Dah. Maka setengah pendapat ulama kata orang ni kafir Syiah. Dah. Lebih dua pendapat. Lagi tak itarik. Dan yang muktamadnya, yakni apabila khilaf dua tu, hak kita pergi. Hak muktamad ni hak kuat. Muktamad mana? Hak kuat nak sebuah dalil. Iyo mukmin yo. Makna tu orang taklid ni duk dalil orang beriman lagi. Orang beriman lagi. Mana kata tak ada jadi kafir. Jadi pendapat ulama kata kafir ni pendapat yang tak kuat. Lepas tu golongan ulama tak ramai. Seperti Imam Sanusi, Ibn Arabi, tak boleh. Ada pun pendapat kata mukmin ni ramai. Ulama ramai, Imam Ghazali, Imam Razi ramai. Hak pendapat kata orang taklid mukmin, bukan orang kafir. Dan bersalahan pula, selisih pula. Dua kali selisih. Adakah ia mukmin asi ataupun mukmin yang tidak asi? Apabila kita katanya orang taklid ni orang mukmin, orang turut orang. Dia pergi kena ngak semati tapi dia turut orang. Turut orang tu. Kita kata pendapat ulama kata dia ni dia orang mukmin. Kalau dia mati gak kita mayat kafir taruh. Nah supaya orang mukmin lain. Lepas tu dia boleh pakai sako. Maknanya dia orang mukmin kan. Kalau nak nikah gak nikah cara Islam. Sebab dia orang mukmin. Orang mukmin lagu ni berdosa ke tak berdosa. Khilaf situ. Dan yang muktamad, yang kuat dalil. Muktamad ni hak kuat nak sebuah dalil. Jikalau ia belajar, kalau ia mengaji, kuasa mendirikan dalil, ia pandai wari dalil. Ia ngaji dah, kata. Ngaji kitab Zahratul Murid kita khatib bain. Khatib apabila masa. Bo khatib pat, pandai dah. Pandai dah. Wari dalil sendiri. Nah, kalau ia kuasa, boleh tak kena ni.
Kuasa ke tak kuasa ni? Siap tengok nuskah ni. Dan jika ia belajar kuasa mendirikan dalil, mana boleh buat dalil. Maka iaitu mukmin asli. Ia sebenarnya kena gini. Apabila ia belajar tak kuasa nak dalil. Mana kata tak kuasa dalil. Dia ngaji dah tapi tak dalil. Kau duk tunggu orang lagi. Dia ngaji lama kuning. Dia ngaji dia belajar dah. Tiba-tiba bak dalil tu masih lagi duk tunggu orang. Kena kait kata gini. Jikalau ia belajar, apa tu? Tiada kuasa. Gitu dah. Tiada kuasa mendirikan dalil. Maka iaitu mukmin asli. Dia panggil orang mukmin yang maksiat, dosa. Waktu boleh dosa kerana taksirnya, kerana makna. Wak mudah-mudah. Dia ngaji dah, lepas tu wak mudah-mudah. Kau duk turut orang kata hari tak boleh turut tak apa. Apa aku turut-turut wak mudah-mudah kita. Dia ngaji dah. Dan jikalau ia belajar lepas tu hak ni iaitu tiada kuasa. Hak ni kita likung kelimah tiada tu. Kita likung mana tak ada. Dan jikalau ia belajar yang ngaji kuasa mendirikan dalil. Tiada tu kita likung Hak ni kuasa pula. Mana pandai buat dalil. Nemo tanya mana kata Tuhan kuasa dunia ni? Ya itu. Mana dalil kata Tuhan ada dunia ni? Yo ya gitu. Dunia kau mana tak pandai, tak apa. Lepas dah tangan tu. Kalau kita royak lagu tu lepas dah. Mana dalil kata Tuhan tak suka makhluk dunia ni? Kita royak tangan tu. Lepas tu ni kata cuba hurai sikit kau. Tak pandai, tak apa dah. Lepas dah. Dalil taruh tu lepas dah kita orang awam. Mana dalil kata Tuhan kuasa? Ni dunia ni. Ni nampak ni. Duk main gelak juga. Yelah dah. Lepas dah. Lepas kita tanya, taruh ni payah kau ngaji? Tak payah lah. Kau dah kata nak jawab dunia ni tak payah lah ngaji. Nak jawab kau dah tu Bukan royak kalu-kalu tu. Hak tu pada kepayah. Kalau kita ada jikalau apa kali jikalau hak tu fardu kifayah. Hak tu maknanya kampung cuma ada sore pada orang lagu tu. Untuk lepas diri kita ni pandai kata apabila ni bertanya tu mana dalil Tuhan kuasa dunia ni. Cukup. Lepas dah daripada orang taklid. Makna dia ni orang makrifah. Habis kata dan jikalau ia belajar. Lepas tu ada tiada situ kan. Tiada tu kita likung. Kuasa mendirikan dalil. Boleh. Boleh dalil boleh. Maka iaitu mukmin tiada asi. Mana mukmin yang tak ada maksiat. Mana mukmin yang bersih. Kalau kita kira kak nak lepas koda kata dunia ni. Jawab dia dunia ni. Ni duk main gelak cerah ni. Kita duk main gelak dia ni. Tak payah. Kalau kita nak ngaji kita tarat tu tak kena ngaji bertahap. Untuk nak lepas fardu in tauhid tahita tu tak kena ngaji bertahap. Ngaji berapa bulan saja ya. Mau ngaji faham. Pahala kita kacau lagi ngaji nak tambah tu fardu kifayah. Yang penting mentara ni kita tak dulu. Lepas fardu in dulu. Bol lepas fardu in kita kata aku ni alhamdulillah parah tu. Ya kita dia habari. Ya kita sendiri khabari. Baru kita ngaji posiak kita khabari. Katanya ulama hok kata lepas fardu in tu jadi kita tak diri kita lepas. Berlepas tu lah. Cukup. Katanya dunia ni. Maka tu cukup lah. Maka dalil yang ditutup. Tengok molek.
Maka dalil yang dituntut daripada mukallaf itu, dalil hok mano, hok syarat suruh kita pergi, iaitu jumali dalil ijmal, itu panggil dalil hok bawah, bukan dalil tafsiri. Dalil tafsiri dalil kelasoso. Hok kelasoso tu tak ada wajib dia kali tu. Hok tu orang pandai-pandai, orang hok ngaji ilmu. Hak tu tak apa bagi dia boleh dah. Pelah satu persatu. Kita selaku orang awam, cukup dengan dalil jumali. Dalil apa? Dalil ijmal. Pasal kita dalil bawah. Iaitu apa dalil ijmal? Yang lemah. Yang lemah daripada menetapkan dia dan lemah daripada menghuraikan syubuhat. Dari jumlah ini dah lemah. Kita nak menetapkan dia, kita nak royak sosok. Di mananya? Mana dalil kata Tuhan kuasa? Kita kata dunia ni, pokok mana dia punya cuba royak sikit nak royak tak pandai. Tapi tahu kata dunia ni dalil Tuhan kuasa, tapi nak royak dah. Nak royak Jikalau tak pandai, tak apa. Dan lemah daripada menghuraikan syubhat, nak royak keliru tak pandai. Nemo kata Tuhan ni duk taharah. Kita kata nemo buat keliru. Kita tahu bukan. Oh, tak kena tu. Pada mata tak kena kok mana? Nak royak tak pandai. Nemo tanya tak kena tu. Okey, no Tuhan duk taharah bukan, dia taharah tu makhluk tu. Kita apa? Tepat-tepat ni makhluk. Pada mata cuba ya tak kena kok mana. Nak ya tak pandai. Makna kita ni cukup dah pada ni. Kejaklah. Sebab kita pergi kejak Tuhan tak tahu makhluk. Tiba-tiba mari seru. Mari kata-kata Tuhan duk taharah. Baik tu. Kita tak kena. Kejak kau tak kena. Nemo baca Quran pun tak kena. Bukan tak kena di Quran, tak kena di hurai. Nemo kata ni dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu taharah ni tak kena. Tak kena kok ana? Bukan tak kena di ayat, tak kena hurai. Menghurai ayat ni kata tu taharah tak kena. Kejak kau. Pak kok ana? Oh, tak pandai. Boleh tanya kita lihat, pak kok mana ni kena? Tak pandai nak ayat. Cukuplah. Maknanya kita kejar. Betul sungguh. Tapi boleh mau teke tanya tu, nak ayat hurah tak pandai. Tak apa. Lepas fardu ain. Biya wa syubhat oleh ahli bid'ah pada agama. Ahli bid'ah ni bid'ah dalalah. Orang sesat. Orang sesat dalam agama tu buat syubhat semata. Seperti yang dihikayatkan, ada cerita, sikit cerita ni. Bahwasanya Dahri ni seorang bijak. Datang ia pada zaman Hamad. Ia mari pada zaman Hamad. Dia Hamad ni guru Imam Abu Hanifah. Seorang tu. Dia ni tabi'in. Hamad seorang tabi'in. Orang dengan sahabat. Dia ni guru bagi Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dahri ni orang buat keliru. Menuntut berhujah dengan segala ulama. Dia minta dalil dengan ulama. Akhirnya dia ni dia kata apa masalah? Masalah Dahri ni kata, "Mu tahu tak Tuhan buat apa lah ni?" Ulama pun jadi lekat soalan tu. So, ulama pada masa tu tak ada boleh rawat. Dahri dia buat keliru. Tuhan kuasa tak nak ambil duduk atas, duduk misalnya kita tuk uru dak atas ambil duduk bawah. Tuhan kuasa tak nak ambil duduk atas, ambil duduk bawah. Dia main tu duk main senang-senang ke dengan orang alim masa tu. Jadi orang alim masa tu senyap, tak ada boleh jawab. Jadi hujah dia tu jadi buat keliru. Akhirnya maka mengalahkan dia oleh Abu Hanifah. Akhirnya
hujah dahri tu halah dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tu muda tu masa tu. Deh. Jadi dahri apabila ya halah pun rupanya apabila dahri tu dia naik ke atas. Setelah mana pion balik mari hujah dengan aku. Pion balik mari debat dengan aku ni. Ajak debat. Deh. Soalannya Tuhan buat apa lah ni? Soalan. Lah ni Tuhan buat apa? Dia tak boleh royak. Abu Hanifah kata mung turun. Mui ku naik. Nah, aku nak jawab. Dah. Hari apa tu? Jadi turun weh. Dia turun duduk bawah. Ulama kata lah. Dia naik duduk atas mimbar tinggi. Dia tu sekarang lah ni Allah Ta'ala akak tarah tu. Abu Hanifah kata. Dan juga dalam masa yang sama Allah Ta'ala menghinakan dahri. Dia tanya Tuhan buat apa lah ni? Ya dah. Jadi Tuhan akak aku lah ni. Tengok ni aku boleh dah mimbar ni. Dah. Adapun dahri, Tuhan menghinakan dia. Kerana kau tengok elok bawa. Bawa jawab lagu tu dah. Dahri saat ni tu, hok kata, hok duk hujah, hok duk kecek, duk cabar ulama. Jadi habis buah. Nak jawab tak boleh tak Abu Hanifah. Berlepas masa tu, jadi ulama pun pakat kunjung lah Abu Hanifah. Jadi terkenal lah Abu Hanifah masa tu. Masa tu dia muda. Hamad ni Tok dia. Jadi dia bela Tok dia lah. Sebab Tok dia duduk dahari dahulu ni. Ini dia panggil orang syubhat. Di mana dalam masyarakat kita ni ada semua buat syubhat. Tak ada pelik. Kau duduk timur masa kita lah ni lah. Macam-macam duduk jadi. Kau kita duduk tahu tu. Nak yang kata masuk Abu Hanifah ni. Imam Hanafi yang mati pada tahun 150 Hijrah. Makna tu 150 tahun selepas pada Nabi mati. Mana? Sikat mana tu tak lama lah. Dalam masa salah timur dah lagu ni. Pas kita ni 1400 lebih dah ni. Jauh. 1447. Tak pelik. Kita kata dalam masyarakat kita ni penuh dengan orang buat keliru. Buat syubhat. Jadi kita orang pening. Kok mana senguti? Pening pun kita tengok kok mana senguti. Tuhan taharah ke Tuhan tak ada taharah kok mana so pening. Nampak baca Quran sedap nampak pasal molek tu. Kita nampak pasal molek baca tu nampak Arab makhraj kena molek sebut tu pasal pun nak percaya kok juga pening. Mari Tuhan tidak bertepat kok mana so pening lah. Maka kita tegaklah jalan kita ni. Ahli Sunnah wal Jamaah, Tuhan tidak berjihad, tidak bertepat. Maka dalil jumuli itu, dengan musannif kita tanya musannif kita buat contoh. Seperti apabila ditanya orang, apabila dia bertanya kita, adakah engkau iktikad bahawa Allah Ta'ala mawjud? Mungkin tak Tuhan ada? Dia bertanya tu, percaya tak kata Tuhan ada? Maka jawabnya bahkan Allah wujud. Ya, Tuhan ada. Lepas tu kejap Allah itu tu. Maka kata seorang, apa dalil kamu atas demikian itu? Mana dalil? Mana tanda kata Tuhan ada? Mana dalil? Maka berkata ia seorang. Kau kena tanya tu. Segala makhluk ini, jawab tak kata ya? Makhluk ni? Jawab tak kata ya? Mana dalil kata Tuhan ada? Makhluk ni? Atau baru alam ini? Ni dunia ni baru ni. Asal tak ada. Lepas tu Tuhan buat baru ada ya. Cukup. Baru alam ni. Jawab tak kata ya? Tak ada hurai banyak ni. Demikianlah dikatakan pada tiap-tiap sifat yang 20. Lagu tu lah. Jadi kalau dia mau tanya, kita mana dalil Tuhan tak serupa makhluk? Tuhan tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni? Tuhan tak serupa makhluk. Mana Tuhan bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Wah makhluk ni?
Jadi semua 20 sifat ni jawab so ya. Mana dalil? Makhluk ini cukup. Sampai tu saya kata yang lebih mudah daripada waktu yang lagi tu. Atau dia bayar apa? Jadi kira awak pandai lah, awak pandai je mata boleh kakak. Orang pandai dah. Kita orang tak pandai penting suka tak jadi. Suka lah selama apa betul, kuah lagi suka. Dalam isdak ni bawa apa Allah tak boleh makin juga. Terpayah awak tahu yang ni ke mudah. Tapi kalau hak ni tak payah lagi. Kau dah kata nak jawab kata mana dalil Tuhan kuasa? Makhluk ini. Mana dalil kata Tuhan ada? Makhluk ini. Mana dalil kata Tuhan ni apa dah? Tunggal, tidak berbilang. Makhluk ini. Jawab lagu tu berlaku. Jadi kita orang awal ni jawab lagu tu lepas. Patutnya. Bahkan kita dipanggil orang makrifah. Bukan orang taklid lah. Sebab itu hari bagi kita duk tunggu orang siapa suk. Sebab benda mudah. Benda mudah ya. Kalau kita fikir, dunia ni Tuhan ada. Dah mudah. Sampai kata bukan payah untuk nak lepas fardu in kita belajar ilmu tauhid tak payah kali. Dan lemah ia daripada menyatakan kaifiat dalil. Ia tak kuasa main nak royak hurai dalil tak pandai. Nemo kata kok mana dunia ni menyuk kata Tuhan kuasa, ia nak royak tak pandai. Nak royak ini panjang. Jikalau tu tak pandai. Cukup dah. Tapi yakin kata dunia ni Tuhan ada. Cukup. Maka memadalah fardu atas mukallaf. Cukup. Cukup lah. Jadi atas mukallaf tu cukup tertu ya. Sampai kata tak payah kali. Kita nak belajar sifat 20. Nak lepas fardu ain. Kita nak kenal Tuhan ni. Serta dengan dalil bukan payah kali. Cukup tertu. Dan keluarlah ia daripada ikhtilaf ulama. Boyo reti dalil pak keluar tu daripada hak ulama duk selisih tu. Pada mengkafirkan dia. Pada mengkafirkan apa? Orang hak tak pandai dalil. Jadi orang tak pandai dalil saat ni, orang taklid tu dua pendapat. Pendapat kata mukmin, pendapat kata kafir. Berat tu. Pak kita nak lepas pada kafir tu buat mana? Kita reti dah dalil. Bawa kita reti dalil, lepaslah kafir. Kita ni tak jadi kafir lah. Tak jadi lah orang kafir kita ni. Walaupun dia kata mu ni kufur, mu ni keluar daripada agama, tak, biar dia kata. Biar dia berkata. Sebab apa? Sebab kita reti dah dalil. Dia mau tanya Tuhan ada, kita layak dalil. Mana dalil? Dunia ni. Dia mau tanya Tuhan kuasa, kita layak dalil. Mana dalil? Dunia ni. Jadi kita boleh layak lagu tu semua. Lepas. Makna kita ni tak akan jadi dah. Kafir. Tetap mukmin selama-lama. Walaupun dia kata gitu gini, biar. Orang kalau kata kafir kok orang, kalau orang tetap kafir sungguh, terima kafir klik okey tu. Sebab orang saya tak boleh delay dah. Tak boleh delay. Dia tetap ke tu Pak tekan apa tu dah. Dia kata mung ni keluar pada agama. Padahal kita tak ni. Bab tauhid kita kejap. Dalil kita pun boleh jawab. Kafir klik ke dia? Ya pula. Dia ada habis tu kelimah kufur ni. Tak boleh. Tapi tu saya dia Mesir kata kelimah kafir ni dia panggil kelimah istilah apa? Al-muslimu sa'bu. Apa kelimah al-muslim sa'bu? Mana orang muslim payah. Kalau kita terjemah. Muslim payah. Payah ke apa? Jadi payah nak keluar daripada agama Islam. Orang muslim ni payah nak keluar daripada agama Islam. Payah. Tiba-tiba ada orang nak cabut tubik. Cabut tubik kata mung ni keluar daripada agama. Ya mudah betul. Mungkin ada tu. Berarti kelimah tu klik ke dia. Ingat habis tu kita tak boleh nak mengkufurkan orang mungkin. Jalan ni kita ahli sunnah wal jamaah tak ada hajar. Pengikut suruh hukum kufur kok orang. Tak ada hajar.
Ada mana ulama kita Asy'ariyah duk takfir kau tak ada sejarah. Tak ada sejarah sore pun. Orang lain duk takfir Asy'ariyah. Syiah duk kufur fa itu, Wahhabi duk kufur fa itu. Hak tu sejarah. Sejarah bukti lah bukti. Syiah halal fa itu. Fa Syiah. Lepas tu Wahhabi pula halal. Tengok timur, kalau tengok sejarah timur, berdiri dari sejak hari buku saya tu Wahhabi. Jadi mereka ni halal berdiri tupuh orang sejak hari. Tu sejarah catat tu, bukan dakwah. Ya catat. Pucuk apa? Pucuk orang hok mati dah sejak tu tak saya turut. Arwah ataupun hukum jadi hukum oleh Wahhabi di Mekah satu. Ni mereka mati. Jangan mati. Sebab apa ni halal. Sebab apa tak turut yo ni kafirah, salut dah. Hok lagi. Tu dia fitnah pada masa tu. Ada pun kita tak ada jarah ulama Asy'ariyah tak ada kufur ke. Orang kafir duk Allah. Orang Asy'ariyah ni amir dah. Orang Asy'ariyah retah negara. Orang kafir zimmi duk Allah dia. Tak ada tupo. Tengok masa Salahuddin Ayyubi, masa Muhammad Fatih duk meretah Konstantinia. Masa tu Muhammad Fatih. Orang Kristian banyak duk lewah dia. Tak ada apa. Amin. Kok tu. Demo. Orang Islam halal. Itu berat tu. Tapi tu Asy'ariyah kita ni tak ada ajar masalah kufur kau orang. Semua tu duduk dalam rahmat Allah SWT. Kemudian kita buktikan ni insya-Allah. Jadi kita kertilah katanya tetengi masalah dalil ni tak payah. Jadi untuk nak lepas kita sore ni, kita sore tak sekira ni, sore lepas daripada ni dalil tak betul lah. Semua sifat 20 kalau ada orang tanya mana dalil dunia ni. Jadi mana dalil Tuhan nampak dunia ni? Mana Tuhan dengar dunia ni? Mana Tuhan berkehendak dunia ni? Hingga seterusnya. Daripada 20 sifat kita akan ngaji. Jadi tarikh tu lepas fardu ain dan juga kita ni dipanggil orang arif, orang ada sifat makrifah. Jadi lepas tutup tasyarak hok khilaf ulama tu kafir tak kafir lepas lah kita. Kita ni satu patuh mukmin. Kalau kita mati kat lagu tu pun wajib syurga dah orang ni. Boleh tak gitulah. Wajib syurga dah dia ni. Sebab apa? Etikad dia tu bersih, serta semua patut kejap. Sebab dalam hati ada makrifah. Dia tak pelik lah. Orang ni syurga dah di sisi Allah Ta'ala. Tu. Habis ke mudah. Itu untuk wi sampai situ tu. Dia kena kena mengaji. Dan mengaji dah pun kita tengok alhamdulillah tak payah kali. Bawa kita ngaji lebih lagi tu panggil fardu kifayah. Kami kata hikayat setengah ulama bertanya orang Badawi Arab dengan apa dari kamu ketahui akan Tuhan kamu. Maka menjawabnya dengan lebah ibu madu. Tak apa kita sikit lagi wis patai singlah. Hikayat setengah ulama bertanya seorang orang Badawi Arab. Badawi ni orang kampung. Dengan apa dalil kamu ketahui akan Tuhan kamu? Ada orang Arab ditanya seorang, mana dalil kata ada Tuhan kamu? Boleh kenal kata Tuhanmu ada tu mana? Maka jawab seorang dengan lebah ibu madu. Lebah ni ialah ibu madu. Madu ni kalau tengok madu ya ada gapungnya, ya ada ibu dia. Panggil apa? Ibu yang besar jangan apa? Ya ada yang panggil. Ia panggil apa? Ia panggil raja dah. Raja dia. Adalah pada satu pihak madu dan satu pihak yang lain raja. Ya ni. Dia katanya jawab kata boleh kata dalil kata Tuhan ada di madu tu, diri madu tu. Dia katanya madu tu sebelah sayap je dia ni.
jadi apa? Jadi madu dan satu pihak yang lain tu racun. Tu dalil kata Tuhan tu. Oh, jawab lagu ni tinggi ni. Makna tu orang-orang itu dah ni jawab lagu ni. Mana kita tu pada hak tak ni cukup dah. Hak kita ni pada kata dunia ini. Hak ni nak kata hikayat, ada cerita. Ni mau tanya, mana dalil? Berarti dia tengok madu tu. Dia tengok binatang madu, seekor binatang madu ya ada diri dia tu ada penawar, ada racun. Apabila ada dua perkara atau satu benda tu tu Tuhan yang buat tu. Dia tak dihadir dengan sendiri. So dan ditanya akan seorang lain pula. Tanya pula orang lain. Dengan apa dalil kamu kenal Tuhan kamu? Mu kenal Tuhanmu dengan dalil mana? Mana dalil kata Tuhanmu ada? Katanya dengan apa tu? Dengan apa? Baca-baca dengan tu topik tak silap. Dengan dengan apa tu? Dengan bangsa barang yang kami cipta suatu pekerjaan. Bangsa benda. Dengan bangsa barang yang kami cipta suatu pekerjaan. Mana suatu benda lah. Ya bangsa ni mana tu benda yang terlitah. Ya nak suatu kerja. Mana litah je nak. Yang kami hendak kerjakan ya maka tiada dapat. Mana kata dia terlitah. Ya nak, ya koya. Kata nak benda tu. Tiba-tiba boyo pergi buat tu tak leh. Tak leh tu lah dalil kata Tuhan dah. Sebab kita hari ni apa? Hari ni kita misalnya kita nak bukit. Kita nak pergi bunate. Itulah nak pergi kat ikan kata. Nak kita hebelok kata. Buatlah dengan tukir apa tukir. Kita nak beluk ni. Koyalah kita puluh potong tukir, 10 ekor. Koya. Kalau ni beluk sekilo apa tu? Kilo. Kilo puluh tukir banyak kilo koya. Koya nampak siapa aku duit. Bagi tok pak akik esok tak ada saya kabuk. Tak ada saya kabuk. Kita tok tepak ya dah tu. Tepak ya rubuk ya dah lah kita tak lah ikut sen. Tak masuk. Kalau tak masuk Tuhan tu. Yakin tahu ni alamat mana Tuhan tu. Jadi tak dapat benda tu membawa kata Tuhan tu. Payah tu fikir betul tu. Mana tu tinggi ni? Tinggi. Jadi musannaf kita ya hikayat benda lagu ni benda tinggi. Mana kata dia tak dapat benda tu kita dia tak dapat kita ngepet dorano ni. Kita nak ikut lain. Ya dak. Teh belok tak leh. Dalil kata Tuhan tu. Tu dalil kata Tuhan tu. Yo ikut tu juga. Tinggi. Tinggi tu. Bagi orang di situ tu bukan biasa tu. Dan ditanyakan orang ahli tasawuf. Tengok. Dia pula oleh orang ahli tasawuf atas keesaan Allah. Ada orang tanya ahli tasawuf tentang Tuhan ni tunggal. Maka jawab ahli tasawuf. Terkaya kami pagi-pagi daripada pelita. Tu dalil kata Tuhan kuasa, Tuhan itu tunggal. Mana kau terkaya? Lepas. Tidak berhajat. Pagi-pagi daripada pita. Mana bawa kita lihat cerah kan? Tak ada berhajat lah ada pita ni. Ya tak? Boleh cerah pak? Cukup cahaya matahari lah. Dalil kata Tuhan tunggal. Makna apabila cerah, tak ada berhajat pada pita. Dia jawab lagu tu. Tu dalil kata Tuhan tunggal. Tuhan iso, tidak berbilang. Mana dalil? Apabila cerah, kita tak ada berhajat kepada pelita. Jadi dia jawab. Pasal apa tu? Hak tu tinggi lah kau tu. Dia panggil orang tinggi di situ tu. Kita cukup saling cukup dah. Dunia ni. Mana dalil? Tuhan tunggal.
dunia ni cukup. Cukup. Tak nak hurai kata ni. Hak ni fardu kifayah. Cik boleh kita pasal ni. Kalau siapa tanya, hak ni tak apa dah. Kau mengat. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan iktikad akan sebagai iktikad yang putus. Kena yakin putus ni mana kata 100%. Atas jalan ijmal. Ni atas jalan borang. Bahwasanya wajib bagi zat Tuhan kita Azza wa Jalla bersifat dengan segala sifat kamalah. Mana tu wajib kita iktikad sekarang kalau katanya Tuhan kita ni bersifat dengan sifat kamalah banyak. Nak bila tak boleh yang tiada terhingga banyaknya. Nak ya tak boleh. Sifat kamalah bagi Allah Ta'ala banyak. Dan mustahil segala lawannya. Hak lawe bagi sifat wajib tu panggil mustahil. Apa mustahil? Bahau. Tak boleh jadi. Iaitu segala sifat kekurangan. Segala sifat kurang. Tiada terhingga pula. Jadi sifat kekurangan ni, sifat wakwi Tuhan tu ini kurang. Seperti kita kata Tuhan ada tepat, Tuhan jihad, Tuhan ada anggota. Semua tu kekurangan. Hak tu mustahil. Malaikat 20. Hari kita nak ngaji lah. Daripada yang wajib dan 20 daripada yang mustahil lawannya. Maka iaitu wajib diketahuikan dia kan 20 tu dengan tafsir satu-satu serta dengan dalilnya. Berarti 20 sifat yang kita akan ngaji ni, hak ni wajib atas tiap-tiap mukallaf kena reti seso. Wujud gapo? Mustahil gapo? Mana dalil dia? Reti bijak tu. Kidam gapo? Mana mustahil dia? Mana dalil dia? Habis dua. Bapa gapo? Mana mustahil dia? Mana dalil dia? Hingga 20. Hak ni kena ngerti seso. Ada pun lain pada 20, kita kena pergilah dikejaklah hati katanya sifat kesempurnaan bagi Allah banyak. Tidak terhingga. Nak bila tak boleh. Ada pun sifat mustahil, hak yang buat itu jadi kekurangan pun banyak juga. Hak tu mustahil. Hak mustahil tu, kita tak nak pergi kata benda tu benda bahar. Apa sahaja kekurangan waktu Tuhan kita jadi kurang. Tuhan super makhluk. Sebab makhluk ni lemah. Dia super makhluk dia lemah. Semua tu mustahil. Tapi hak wajib tahun dengan cara huraiya satu persatu 20. InsyaAllah tak akan ngaji lah. Ini lepas daripada puasa. Maka kita buktilah. Dia apa? Sifat wujud. Mulalah masuk sifat apa? Sifat wujud. Pertamanya wujud, iaitulah dan yang 20 ini pertama wujud. Artinya ada lawannya tiada, iaitu yang mustahil. Kami kata wallah. InsyaAllah depan saya nak sentuh sikit berkaitan dengan apa? Puasa. Kau minggu depan ni nak sentuh tentang ni masalah cara-cara tiga mazhab besar. Mazhab itu tu kita nak ngaji dah. Maliki Hanafi. Bagi bahasa niat. Takut kita lupa nak sentuh masalah bata tiap-tiap mazhab. Di sini bata Malik ni gapo? Apabila kita ni mazhab Malik, kita nak jaga gapo hati. Batu bata Hanafi ni gapo hati. Supaya kok kita ni belik. Dah bagi kita dengar dah, insya-Allah minggu depan kita akan boleh beza di antara tiga-tiga mazhab. Dan mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi. Pak Hambali duk mana? Ya Hambali supaya Syafi'i. Hambali supaya Syafi'i. Jadi makna kita ngaji Hambali supaya Syafi'i dah. Ada perlu mazhab lagi tu. Ada lebih kurang insya-Allah tu kita nanti mengurus. Kami kata wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا اللهم ارزقنا فتوح العارفين ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين